Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya lagi Amir Vlog ataupun Syam. Saya ada dua nama. Okay, kita masih lagi di negeri Perak. Dan dalam perjalanan pulang daripada kampung, saya ambil kesempatan untuk singgah di sebuah stesen kereta api lama, iaitu di Tapah Road. Jadi bagi orang-orang Tapah Road, ini khas untuk anda dan bagi peminat sejarah Malaya. Jadi ini pun salah satunya untuk anda daripada Amir Vlog. Okey, saya berada di deretan kuarter selama milik kereta api Tanah Melayu Berhad di Tapah Road. Ya, dah abandon lama dah. Tapi tanah ni masih tanah orang lah, cuma aset-aset orang tu dah tak digunakan lagi. Cuma jangan ceroboh. Itu je. Maksudnya ceroboh ialah jangan mendirikan apa-apa dekat sini kan. Tetapi kita bolehlah meninjau, menjelajah, menerokai apa yang ada dekat sini. Untuk tatapan anda semua khasnya. Ini macam clubhouse tu. So, saya nampak ada macam meja snooker dalam tu. Meja snooker. Betul kat dalam. Okey, jom kita masuk. Ni macam saya punya clubhouse lah. Kita nampak ada meja snooker. Ni betul-betul meja snooker ni. Cuma bola dengan kayu Q je tak ada. Tak tahu dah berapa lama bangunan ini ditinggalkan oleh pihak KTMB. Ada pokok kabu belakang. Yang terdapat di kuarter selama di belakang tu ada lagi. Di situ pun ada lagi. Okay, sahabat semua, kita menjelajah dan meneroka quarters yang terletak di kawasan ini. Saya sebenarnya lebih suka akan melihat selembina lama ni. Jadi inilah peluang saya untuk menjelajah lebih lanjut mengenai
sejarah dan juga seni bina. Memang cantik. Ini kerawang dia. Itulah sayangnya seni bina yang begini dah tak terlihat lagi pada zaman ini. Melainkan hanya tinggalan-tinggalan saja seperti ini. Okey, jom kita masuk melihat meninjau suasana keliling tempat ni. Tapi kena berhati-hati lah. Assalamualaikum. Sorry. Kelawar. Sedang berkayut-kayut batu kantung. Cantik seni bina ni. Assalamualaikum. Sorry. Kawasan yang agak luas. Bilik tambahan dalam ni. Yang tadi clubhouse tu. Kita ke ruang dapur dan bilik air. Tak tahu berapa lama abandon. Okay, hati-hati. Tak tahu apa yang ada kat sini. Yang dapur. Dan ini cukup menyeramkan. Tapi kita datang dengan niat hanya untuk explore je, tak ada niat lain. Semoga dimudahkan. Dia jangan tengok kebalik dah. Tu je. Aku tak izinkan pun. Ini pula rumah sebelah dia. Jadi berkemungkinan sama, cuma dia mirror. Biasanya rumah-rumah macam ni dia akan mirror kepada rumah yang sebelah. Jadi kita cuma mahu meninjau apakah ada tinggalan yang masih kukuh, yang masih sempurna berbanding dengan yang sebelah. Assalamualaikum. Sorry. Kalau ikut rumah ni dah reput dah berbanding dengan rumah sebelah. Sebab lantai dia dah melendut. Dapur dia open macam ni.
dan berlantaikan batu, bertangga lantai. Ambil dari luar. Jangan terlampau gelap sangat. Sebabnya sebut lampu tadi. Dan ini lagi satu batas yang terdapat di sini. Dan ini memang total loss, habis. Cuma boleh ambil gambar di keluar je. Yang satu yang berbahaya ni tak apa, atas-atas ni tu sudah mula rebah. Ini macam rumah pegawai ni, pasal dia sebiji je. Dan kita ada satu lagi kat sini. Ini sampai ke belakang ni, dan ada satu lagi kat dalam ni. Jadi banyak. Baiklah sahabat-sahabat semua, demikianlah eksplorasi saya secara ringkas dan juga santai kerana saya melalui kawasan ni bersama isteri saya. Kami dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, dan saya ambil kesempatan untuk singgahlah kat sini. Sekurang-kurangnya adalah konten sikit lah untuk saya kan. Sebab sekarang saya punya jarang keluar, jadi lebih baik ambil kesempatan terus dengan bila sampai tempat macam ni. Okey, sampai kita jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Haimah Vlog hanya untuk anda semua. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita tengah shoot langit, korang tengok Buat apa tu? Ni banyak saka ikut. Ada orang tengah buang saka kan? Nampak tu? Banyak betul saka ngikut dia. Mari kita tengok saka apa. Dekat-dekat sikit. Ya Allah, banyaknya geng. Tengok tu. Tengok rupa sikit. Kesian dia.